Tak, mula-mula Serina yang perkenalkan. Serina yang atur semua sekali. Dari A sampai Z, Serina yang atur. Dia buat tempat pertama lah sama semua. Bila tu? Baru je bulan 6. Bulan 6 this year. Dua di bulan 6. Kami berjumpa 2 di bulan 6. Lepas tu sebulan ni. Sebulan tu ajak kahwin. Kira sekali terjumpa dia terus macam mungkin dia kot macam tu lah kan, tersuka pula kita tu. Dalam kata tak nak tiba-tiba dia datang kita. Apa ciri-cirinya yang menarik hati bulan membuka pintu hati tu? Mungkin senyuman satu. Yang kedua mungkin dia suka buat pick up line. Pick up line paling bawah dia. Pick up line paling bawah. Alamak, tak boleh cerita lah. Anak-anak semua okey. Semua okey. Walaupun dia orang tak jumpa, anak-anak saya kata nampak mak happy pun dia orang dah rasa happy. Dia kata maknanya dia orang yang baik lah. Sebab berjaya buat mak happy dia cakap. Happy lah sebenarnya. Kita dah ada teman kan sebelum ni 2 tahun lebih juga single kan. So macam rasa sekarang ni kita dah seronok lah. Dah ada orang untuk teman cakap. Tuan pula apa yang memikat, apa yang ada keistimewaan pada Kak Zin yang memikat hati tuan untuk? Saya nak sampai hari ni pun susah juga nak cakap. Tapi yang mungkin Allah yang takdirkan semua. Sebab berjalan dengan lancar. Sebab saya dah single 8 tahun lah. Dalam tempoh tu masa tu membesarkan anak, jaga anak. Mungkin sekarang ni dia rasa anak pun dah, anak yang paling kecil dah tingkatan 1. Rasa dia dah boleh menerima. Kemudian bila saya nak terima sini, saya pun bawa anak jumpa, tengok anak serasi. Yang bila kita kahwin, kita tu naklah kita dua orang yang bahagia. Kita nak bertambah ahli. Kalau dapat dia, hilang apa tak guna juga. Jadi bila anak setuju, adik-adik saya family suka pada Z, adik-adik saya lebih suka Z dari saya. Kita nak kenal orang sebenarnya lama mana kita hidup dengan dia pun sebenarnya kita tak kenal pun dia macam mana kan, dia sebalik diri dia kan. So pada Kak Z, biarlah kita bersama-sama menerima segala kebaikan dan kekurangan. Pada Kak Z macam tu, dalam rumah tangga Kak Z itu pun dia kan.